Saya ada seorang member yang ada masalah kewangan. Dia mengadu kepada saya, dia kata, "Kenapa duit cukup bulan, hujung bulan mesti akan korek balik dan kalau dia simpan duit sekalipun, dia simpan sikit-sikit, lama-lama bila hujung bulan dia tengok duit pun masih tidak cukup." Saya tanya dia, apa yang dia buat dengan duit tersebut? Dia kata dia simpan dalam bank. Dia simpan dalam bank, kemudian hujung bulan dia akan selalu sahaja tengok-tengok duit dalam bank tersebut, yang mana akhirnya duit dalam bank tersebut digunakan ketika ada sale 8 hari bulan 8 seperti pada hari ini. Jadi, saya cakap kat dia, itu bermakna bukan engkau tidak pandai menyimpan, tetapi yang sebenarnya engkau salah tempat untuk menyimpan. Itulah yang terjadi kepada saya kalau saya ingat balik pada tahun 2018, di mana ketika saya makan gaji, saya pandai simpan duit tetapi duit tersebut selalu sahaja bocor. Jadi jawapannya dan ubat yang paling mujarab untuk orang yang seperti ini ialah tukar cara menyimpan daripada simpan duit kepada simpan emas. Buatkan tabiat untuk simpan emas sedikit demi sedikit. Tidak kisah berapa modal yang kita ada asalkan kita konsisten. Lama kelamaan anda akan tengok tabungan tersebut semakin lama semakin banyak. Sebab apa? Emas ni susah nak korek balik. Contoh kalau kita simpan 1 gram macam ni kan, bila dah duduk dalam kad macam ni ataupun kita simpan 1 dinar macam ni, macam mana kita nak korek emas ini kalau dia dah bentuk dalam kad macam ni? So, susah untuk korek. Itulah yang menyebabkan tabungan kita semakin lama semakin banyak. Dengan akaun emas Gap dari Public Gold, anda boleh untuk simpan emas sedikit demi sedikit, ikut bajet masing-masing, tak ada komitmen bulanan, tak ada upah simpan. Kemudian daripada emas, daripada akaun itulah anda boleh keluarkan dan pegang sendiri fizikal macam ni. Saya akan ajar, saya akan tunjuk cara sampailah anda dapatkan simpanan yang pertama sehingga anda ada 1 dinar seperti dalam tangan saya ini. Macam mana caranya? Tengok saja pin video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold.